Assalamualaikum, Hamzi RHM Garage. Jangan lupa like, follow, subscribe RHM Media ni. RHM Media ni kita punya konten macam-macam kita duk cerita lah. Kita ada cerita pasal kereta lah, review kereta lah, kadang-kadang food review lah, kadang-kadang pergi jalan-jalan lah. So jangan lupa like, follow, subscribe dan tengok dan support saya. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, kat belakang saya ni Mercedes GLC 43. So maksudnya kedudukan GLC 43 ni dia ada yang paling tinggi sebelum 63. So GLC 43. Kalau lah ni mungkin orang tak tahu sangat model-model Merc ni macam ni lah. 250 dengan 45. A250 dan juga A45. Mungkin yang kata kalau A-Class orang telah nampak kan. Dia macam tu. Kalau GLC ni pun dia ada 250 macam saya punya tu. Ni GLC 43. Okey, dia main dekat RHM Garage ni, dia buat apa? Macam-macam lah dia buat. First kali dia minta kita buka wrapping dulu. Asal dia warna hijau. Warna ni kan. Lepas tu mula plannya buka saja, lepas tu touch up balik cat. Lepas tu owner kata tak apalah bang, tukar body kit pula. So kita masuk GLC 63 punya body kit depan belakang. Yang kita buat ni. Okey, lepas tu owner tengok, okey bang, saya nak full cat balik. Maksudnya cat selapis luar. Sebab warna emas ni walaupun warna mahal, macam kereta saya Mercedes tu pun tak tahulah dia, yang pertama sekali dia cepat lekat watermark, dan yang kedua watermark dia susah nak hilang. Hampirlah hang pakailah benda-benda apa, beli kat apps Orange ke beli kat mana, susah gila nak hilang. And owner kata tak apa bang, abang cat selapis luar buat cun-cun. So kita pakailah, boleh tengoklah video ni, saya akan shoot satu-satu perlahan-lahan. So boleh tengok video ni. And last kali apa yang kita buat dekat kereta ni, kita akan servis balik brake system dia. Brake system dia kita akan check balik satu persatu apa semua. Sebab ialah kereta laju. Kereta ni dikategorikan kereta yang sedap. Tekan sedap, P sedap, handling sedap, comfort. So memang padu. Bila padu dia perlukan brake system yang lebih padu. Saya ada lah racun ni. Masuklah Akebono 10N. Masuk Akebono 10N. Kenalah dengan body 43 ni. Bila dah pakai body 63 kan. Body kit 63 ni. Barulah ngam. Dah kata relax lu bang. Nampak. Bila pakai 10 port kan. JLC saya akan buat. Saya punya perancangan untuk JLC saya akan datang tak tahu. Sama ada saya nak let go dia untuk masuk cari 63 juga. Ataupun 43. Ataupun saya fully restore untuk kereta tu. Macam saya buat kat Volkswagen. Tengah plan lagi lah. Akan datang lah kan. Sebab kereta Mercedes ni sedap bawa lah. So, siapa-siapa yang tengah mencari tempat nak repair Mercedes, wear and tear, nak tukar exhaust ke, spare part lah, berkaitan spare part Mercedes, Roger saya, insyaAllah. Saya ada spare part original. Yang pastinya original. Tuan-tuan boleh scan, barcode semua ada. Saya memang ambil direct dealer Mercedes. So, original. Nak tukar ke, nak buat apa berkaitan dengan Mercedes, nak tukar brake pad ke, nak tukar exhaust ke, nak apa-apa barang lah berkaitan, boleh Roger kita. Ataupun nak restore macam ni. Okey. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, subscribe RHM Garage, RHM Media ni. Dan sentiasa tengok video saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.